Assalamualaikum. Okey, bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Hari ini saya buat kerja-kerja fitting lampu dan kipas. Dan ini adalah lita cahaya yang kelima. Saya dah siap-siap buat tagging. Kat sini bahagian car porch ada 5 biji lampu. So kerja lebih mudah untuk maintenance akan datang, insya-Allah. So bahagian dalam saya fitting kipas. Ini bahagian dalam. Dekat sini lita cahaya yang ketiga. Okey, saya dah buat tagging siap-siap. Okey, syukur Alhamdulillah. Hari ini saya buat kerja-kerja fitting lampu kipas dan soket saja. Okey, syukur Alhamdulillah. Dan ini bahagian bilik penambahan soket. Owner minta tambah soket. Alhamdulillah, kita cuba buat yang terpaling lurus lah. Saya guna laser dan water level. Okey, terbaik.